Husam dan mereka yang menolak UMNO dan Barisan Nasional. Sebab itu tuan-tuan, pilihan yang ada pada hari ini, pilihan yang ada pada 14 hari bulan nanti adalah satu pilihan yang penting. Bukan hanya untuk rakyat Manik-Urai, bukan hanya untuk pengundi Manik-Urai, tetapi untuk satu Malaysia. Untuk seluruh Malaysia membuktikan bahawa kita nak buat pilihan demi perpaduan. Yang maklumat Perdana Menteri kita sebut tentang satu Malaysia, kita nak mulakan dengan satu Malaysia. Kita nak mempelawakan PAS. Cukuplah dengan sandiwara bersama DAP dan keadilan. Cukuplah dihina oleh Karpal Singh dengan langkah mayat dia sebelum dilaksanakan apa saja yang PAS nak buat. Masuk dulu dalam Barisan Nasional pada malam ini atas pentas pemuda di depan MC dan MIC. Kita sekali lagi pelawakan PAS untuk bersama dengan kita dalam Barisan Nasional. Selesailah pilihan raya di Manik-Urai ini tak apa. Saya tidak mengharapkan mereka tarik diri, tetapi saya mengharapkan kepada PAS untuk sedar diri. Jangan lagi dihina oleh keadilan, jangan lagi dihina oleh DAP. Masuklah ke dalam barisan yang sebenar, masuklah ke dalam saf yang sebenar. Tidak bermaksud bahawa kita setuju dengan semua yang PAS nak buat. Saya percaya kalau PAS boleh berkawan dengan DAP dan keadilan yang tidak setuju dengan apa yang PAS nak buat, sekurang-kurangnya kita, walaupun kita tak setuju, kita tak akan hina PAS sebegitu rupa seperti mana keadilan dan DAP menghina PAS. Kalau tak percaya tuan-tuan, dengarlah tadi ucapan ceramah Saudara Lokman Nur Adam dan Ustaz Effendi, bagaimana PAS dihina oleh rakan-rakan mereka dalam DAP dan keadilan. Sebab itu tuan-tuan, pada malam ini atas pentas keramat pemuda Barisan Nasional, kita menyeru kepada perpaduan. Kita menyeru kepada perpaduan, bukan hanya umat Islam, bukan hanya bangsa Melayu, tetapi seluruh rakyat Malaysia yang cinta kepada amanan, yang cinta kepada kesejahteraan. Sebab itu pada malam ini tuan-tuan, saya tampil ke hadapan, tidak macam dulu kita serang habis-habisan. Saya mengakui kali ini tuan-tuan adalah pemilihan ataupun pilihan raya yang paling selamat, yang paling damai sekali. Saya tanya ketua polis kata laporan polis tentang gangguan pilihan raya kali ini yang paling kecil sekali, yang paling rendah sekali. Maksudnya tidak ada perasaan benci di kalangan UMNO dan PAS pada kali ini. Tetapi yang kita tak setuju tuan-tuan adalah Pakatan Rakyat. Kita tak setuju dengan mereka yang nak menegakkan Pakatan Rakyat. Kita nak pastikan melalui pilihan raya kecil di Manik-Urai ini, kita dapat memberi satu penolakan mutlak kepada Pakatan Rakyat, iaitu DAP, keadilan dan PAS. Jadi tuan-tuan dan saudara sekalian, saya berdoa, sama-samalah kita berdoa. 14 hari bulan ini kita minta tolong, kita merayu, kita pohon kepada pengundi Manik-Urai untuk memberi peluang kepada Tuan Aziz. Kalau dulu tuan-tuan, zaman arwah Pak Suwe memang susah kita nak menang di Manik-Urai. Pak Suwe ni orang kata legend, tak pernah dikalahkan di Manik-Urai. Sekali Barisan Nasional menang tahun 2004, Pak Suwe dia tak bertanding. Dia bertanding semula pada tahun 2008, dia menang lagi. Zuki kalah. Kali ini tuan-tuan, Pak Suwe dah tak ada, dah meninggal. Jadi kali ini kita ada pilihan yang segar antara Barisan Nasional dan PAS. Saya harap tuan-tuan, saya minta tolong sangat, saya merayu sangat pada malam ini, bagilah sokongan kepada calon Barisan Nasional yang mulia Tuan Aziz Tuan Mat demi masa depan negara kita. Tuan-tuan dan saudara sekalian, pada malam ini juga saya harap bahawa kita terus dengan usaha kita untuk mencari perpaduan, untuk mencari kedamaian antara UMNO, Barisan Nasional dengan PAS. Saya percaya tuan-tuan, pemimpin-pemimpin yang tak dibenarkan datang ke Manik-Urai ini, seperti Ustaz Nasaruddin Maisa, mereka ini semua nak melihat pendamaian, mereka ini semua nak melihat perpaduan. Kenapa? Sebab mereka tolak kepimpinan Anwar Ibrahim, mereka tolak keangkuhan DAP. Tetapi malangnya tuan-tuan, Ustaz Nasaruddin Maisa tak dibenarkan datang ke Manik-Urai. Husam tak benarkan Ustaz Nasaruddin datang ke sini. Sebab itu tuan-tuan, 3 hari yang lepas
dalam satu sidang media saya maklumkan bahawa masalah dalaman PAS ini hari ini telah menyumbang kepada satu keadaan di mana ramai penyokong PAS yang terdiri daripada orang muda, generasi muda sudah tidak puas hati. Saya dapat maklumat tuan-tuan bahawa satu bilangan yang besar iaitu penyokong PAS, ahli-ahli PAS di bawah umur 40 sudah bagi tahu saya melalui seorang yang saya percaya bahawa mereka sudah bersiap sedia untuk menyokong calon Barisan Nasional. Mereka tak nak keluar secara besar-besaran di khalayak ramai. Mereka takut dengan Husam, mereka takut dengan puak-puak Erdogan. Tetapi mereka dah bagi tahu saya bahawa mereka sudah tidak suka, tidak puas hati dengan apa yang sedang berlaku dalam PAS. Tengoklah tuan-tuan, 14 hari bulan sebilangan besar daripada penyokong PAS akan sokong dan undi calon Barisan Nasional. Sebab itu kita kena yakin bahawa 14 hari bulan ini kita boleh menang. Jangan kita ingat mana era ini kubu kuat PAS. Jangan kita ingat mana orang ini kawasan hitam bagi Barisan Nasional. Kita mesti yakin kita boleh menang pada 14 hari bulan. Boleh tidak? Itulah semangat yang kita nak dengar. Jadi tuan-tuan dan sahabat sekalian, saya ucapkan terima kasih. Pada malam ini kita dapat berjumpa, kita dapat bertemu mata. Tuan-tuan pun dapat berjumpa dengan Tuan Aziz. Mudah-mudahan insya-Allah 14 hari bulan ini sama-sama kita menyambut kemenangan Barisan Nasional. Hidup Tuan!